Aduh, kesiannya. Tahun 2021, semasa tunggu giliran untuk vaksin COVID-19, nurse terkejut ternampak nama ni. Dia panggil nama tu. Datang budak ni. Nurse ingat budak ni tulis nama main-main. Terkejut nurse tu. Walah, ada baik. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Tak ada hujan, tak ada ribut, Zuzu. Jadi panggilannya apa nih, Zaza? Hah? Ade. Nurse kemudian up video ni di muka buku. Terus jadi viral di seluruh dunia. A, B, C, D, E, F, segundo nombre, T, H, I, J, K. El apellido es Zuzu。 發現有男童名叫 ABCDEFGHIJK Zuzu， 並感到相當驚訝。 Lepas tu netizen Indonesia mengamuk. Mereka tuntut nak tahu siapa bagi nama tu. Kesian budak tu. Ini bapa dia, bapa si ABCD Zuzu. Ingatkan nama bapa dia pun seakan serupa macam RXZ ke, 125 ke. Tidak. Nama bapa dia Zulfahmi. Zulfahmi yang bermaksud punya kefahaman. I say man, aku heran sebab Zulfahmi bilang dia planning nama tu sudah lama, 6 tahun sebelum anak dia lahir. 6 tahun dia planning. Boom, ABCD Zuzu. Itu pun Zulfahmi tak puas lagi. Dia dah standby nak namakan anak kedua NOPQ dan anak ketiga XYZ, tapi fail. Isteri dia berjaya halang. Jadi anak kedua mereka letak nama Atur dan anak ketiga pula dinamakan Amar. Si abang pula kekal dengan ABC.